ada neri habak duit zakat dia lebih 300-400 juta, 100 juta. Oh, dia kata tahun ni berjaya kutip sampai lebih. Lebih bukan hebat. Hang tak erti bagi. Orang suruh hang kutip, hang bagi. Kutip pandai, bagi tak erti. Mana boleh? Saya nak tulis benda ni. Pegawai zakat tukar 3 kali 4 biji kereta dah. Makcik tu duk main 6 tahun dah, duk main sekali main isi borang dapat 150, 160, 200, 300. Tak jadi macam ni. Mana boleh macam tu? Bagi sampai dia senang. Jangan bagi dia jadi fakir miskin. Bukan dia boleh duk fikir ni duit zakat kami, ni duit zakat kami. Bukan duit zakat hampa tu. Hampa diamanahkan untuk bagi. Ambil untuk menguruskannya. Beda hampa. Bukan hampa jadi kaya, orang lain jadi susah. Kita kritik. Kita kritik. Dia benda ni lagi tak ingat, bukan jadi. Orang mesti boleh ingat pula dah. Ingat habis. Kalau setakat duk bisikkan telinga dia tak jadi. Dia cash gitu ya. Kena keluar suara abang sikit, dia takut lah. Kena keluar suara abang sikit, dia takut lah. Dia takut lah. Orang ramai pula bantah. Jesus Christ, great.